Mana lagi better? Kamera telefon ataupun kamera mirrorless atau DSLR? Satu hari satu info pasal kamera. Okey, isu ni sebenarnya dah menjadi satu perbualan yang hangat juga. Orang bergaduh dekat dalam bergaduh, orang berdebat lah bagi pendapat dekat social media kita ni. Ada orang kata kamera telefon sekarang dah cukup bagus, dah zoom jauh pun dah pecah, dah boleh lebih cantik daripada DSLR ataupun mirrorless. Yang geng DSLR ataupun mirrorless pula, kita pertahankan, kita punya sensor lebih besar, kita dapat detail yang lebih banyak, cahaya yang lebih banyak, gambar kita kalau zoom kita tak pecah. So mana lebih baik sebenarnya? Sebenarnya dua-dua tu betul, dua-dua pendapat betul. Kamera mirrorless atau DSLR ni dia gunakan sensor yang lebih besar supaya memang kita akan dapat detail untuk gambar, untuk hasilkan satu gambar tu lebih banyak. Dan beza DSLR ataupun mirrorless dengan telefon ni adalah DSLR mirrorless ni kita gunakan optical zoom, bukan digital zoom. Kamera dia gunakan digital zoom sebab dia tak ada zoom yang panjang dekat depan ni. Jadi zoom yang berlaku dekat telefon adalah digital zoom. Digital zoom ni senang nak faham, dia ibarat kita crop gambar tu. Sebab itulah lagi kita zoom, lagi pecah. Cuma kenapa sekarang dah ada telefon yang bila kita zoom tak pecah? Yang pertama, teknologi telefon sekarang dia dah buat dua lens, dua atau tiga. Ada satu dia buat lens yang fokus untuk zoom saja, telephoto lens. So untuk lens tu dia dah ada optical zoom dekat dalam. Dia dah memang setting lens dekat dalam tu untuk zoom 2 kali ke 4 kali ke. Yang kedua, telefon sekarang dah banyak guna teknologi AI untuk dia sharpkan semula gambar yang lepas zoom. Kau boleh try zoom guna telefon. Bila kita zoom habis rapat, kita tekan snap gambar, mula dia akan tak sharp lagi. Bila 1 atau 2 saat lepas tu baru dia jadi sharp betul-betul. Itulah teknologi AI yang telefon, mana-mana telefon gunakan sekarang ni untuk menjadikan gambar zoom daripada telefon tu nampak sharp. Tapi benda tu tak berlaku kalau kita guna kamera. Kalau kita guna kamera, macam mana kita tangkap, itulah kejadian dia. Sebab optical zoom. Masa kita zoom, itulah yang sebenar, itulah kita tangkap. Dia tak ada AI yang jadi cantikkan atau sharpkan semula gambar tu. So nak guna yang mana, terpulang pada masing-masing.